Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man bid'awatihi ila yaumiddin. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Kita masuk pada malam ini muka surat 193, pelajaran yang ke-11. Kalau tak silap saya, tajuk yang terakhir kot dalam kitab ini. Tajuk yang terakhir kalau tidak saya lah. Ada satu lagi sebelum akhir, ada satu atau dua ikut sebelum kita khatam kitab ni, iaitu tajuk dia sifat bercakap benar dan berdusta. Salah satu sifat yang telah pun dianjurkan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang membincangkan perkara ini. Begitu juga dengan sandaran hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tajuk dia sifat benar dan dusta. Dan satu tajuk lagi insya-Allah sifat setia dan mungkir. Lepas tu kita khatam kitab ni, kita carilah kitab lain pula insya-Allah. Dan ni saya tak tahulah kitab yang keberapa. Yang kita tak pun belajar, baca, sama-sama kita berbincang, sama-sama kita berkongsi di masjid ni. Hampir betul juga 20 tahun lebih lah kata. 20 tahun lebih lah. Mula mengajar tu muda belia lagi lah. Cikgu kita dah kerja lagi. Tak. Lah ni dah pun hampir 50 tahun. 20 tahun dah kita berada di masjid ini. Dan pelbagai kitab yang kita sama-sama berbincang, sama-sama kita bermunaqasyah, sama-sama kita berkongsi mengambil ilmu daripada pengarang penulis-penulis kitab. Mudah-mudahan mereka itu mendapat kerahmatan, barakah, keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita belajar daripada penulisan-penulisan mereka itu menjadi panduan hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dalam memperbetulkan akidah kita, dalam memperbetulkan ibadah kita, syakhsiah, adab peradaban kita, dalam urusan hidup kita, rumah tangga kita, kehidupan kita dan semua sekali. Maka tak dapat tidak kita hidup ini mestilah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala insya-Allah.
Salah satu sifat yang kita nak belajar pada malam ini seperti mana saya sebutkan awal muqaddimah, iaitu sifat bercakap benar. Lawan dia bercakap dusta ataupun berbohong. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, min ayatil munafiq salas, daripada tanda-tandanya orang-orang yang bersifat munafik itu ada 3 sifat. Jelas dah tuan-tuan. Kadang-kadangnya kita berulang, kita mengulang, kita sebut, kita bagi tahu, kita peringat. Bukan kita nak salahkan orang lain dah. Bukan kita nak tuding jari kat orang, tidak. Kita nak sebut kat diri kita ni, supaya kita baca, kita sebut, kita peringat untuk diri kita. Macam saya sebut selalu tuan-tuan, kadang-kadang perbicaraan kita dulu daripada memikir. Cakap dulu, kata dulu, baru nak fikir betul ke tak betul. Mendahulukan percakapan daripada pemikiran kita, ataupun melalui percakapan, lepas tu baru kita fikir dengan ilmu. Tentang percakapan ini tuan-tuan, antara kata Nabi termasuk tanda-tanda munafik. Bahaya. Sebab lidah kita ini boleh menjadi tanda-tanda sifat orang munafik. Apa dia kata Rasulullah? Yang pertama, idza hadasa kadzab. Bila dia bercakap, dia suka berbohong. Sangkut dengan lidah. Sangkut dengan lidah, sangkut dengan percakapan kita. Ini berkait rapat dengan tajuk kita belajar kitab tasawuf ni. Sebab tu saya sebut kat tuan-tuan, saya tak mahir bidang ni. Tapi hanya sekadar membaca, berbincang sikit-sikit. Takat mana boleh kita berkongsi. Tak betul tuan-tuan, betulkan saya. Kadang-kadang tersilap juga kita pun. Nabi kata bila berbicara, bercakap, suka berbohong. Idza haddasa kadzab. Cakap tuan-tuan kira nak bohong ya. Untuk menyeronokkan orang. Tak kira lah dalam hasrat niat dia apa pun tak kira tuan-tuan. Tetapi meletakkan pembohongan dusta. Ini lawan tajuk kita. Yang kedua, idza wa'ida qadar. Orang yang keduanya tuan-tuan, bila dia berjanji, dia suka mengingkari janji. Janji tuan-tuan tak pernah betul. Janji pukul 3, pukul 6 sampai. Janji pukul 8, 10 sampai. Janji nak jumpa, tak pernah mai. Janji nak buat, tak pernah buat. Hanya untuk menyeronokkan orang yang mendengar saja. Kita dah tunggu. Yang ketiga kata Nabi, wa idza tumina qana. Apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Bila sangkut dengan amanah ni tuan-tuan, orang yang menjadi mas'ul, kita berikan kepada dia tanggungjawab. Kita duduk masjid Perai malam ni, Jami' Perai. Bila kita duduk di masjid yang besar ni tuan-tuan, dia ada institusi dia, organisasi dia, ada kepala dia. Siapa kepala dia tuan-tuan? Pengerusi. Pengerusi ni tuan-tuan mestilah orang yang bertanggungjawab sebab diberikan amanah. Kita cakap hal kita lah tuan-tuan, senang. Kita duduk masjid, kita bercakap dalam hal situasi masjid. Sebab duduk situasi suasana kita, situasi kita. Tak berlakulah kat pengerusi tuan-tuan, tapi kita sebut contoh. Diberikan amanah, tetapi khana, kata Rasulullah, khianat pada amanah. Seolah-olah kita buat satu bahtera besar yang diberikan kepada kita, tetapi tak menunaikan kewajipan tadi. Begitu juga dalam urusan rumah tangga.
Siapa ketua dia, siapa kepala dia? Suami. Azwaj, suami. Amanah dia tuan-tuan membimbing ahli keluarganya pada jalan redha Allah. Bab ibadat ahli keluarga dia, bab aurat ahli keluarga dia, bab ilmu ahli keluarga dia, bab akidah ahli keluarga dia. Yang perlu dia titik beratkan. 3 benda ini termasuk ancaman yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW sejak 1400 tahun dulu. Dan disebut oleh tuan-tuan guru kita, oleh asatidah kita, ustaz-ustaz, ustazah sebagai peringatan kita. Begitu juga pada setiap malam Ramadan pun diperingatkan, diperulangkan. Supaya apa? Kita tak mau diri kita termasuk sebagai seorang yang memegang title munafik. Piah tak kepala, tapi sifat munafik itu ada kat kita. Berbaju cantik elok, tapi sifat itu ada kepada kita. Bertitle, orang yang pegang jawatan besar, tapi sifat itu ada kat kita. Kita rasa diri kita tu elok, kita rasa diri kita tu hebat, tapi sifat tu ada. Tuan-tuan, sebab tu kita sebut pada malam ini dan malam-malam seterusnya, apabila sifat itu ada kepada diri kita, tuan-tuan, nyata dan yakinlah bahawa kita telah pun termasuk salah satu sifat yang pernah dilakukan oleh golongan-golongan terdahulu, iaitu al-munafiqin. Bila kita mengaji, kita belajar, kita kikiskan benda tu satu. Nak buang semua, tuan-tuan, berkemungkinan tak mampu. Tetapi ma la yatruku kullu la yatruku jullu. Tak boleh buat semua, jangan sampai tak buat langsung. Kita nak bersihkan semua sekaligus, tak boleh, tuan-tuan. Pelan-pelan. Maka Musannif rahimahullah ta'ala pada malam ini nak memperingatkan kita supaya jaga percakapan lisan kita, dengan meluarkan ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan yang semua benar-benar belaka. Tak bercanggah dengan akidah kita, syariat kita dan sebagainya dalam benda lain, tuan-tuan, ataupun lawan dia dengan berkatan dusta. Kalau kata Musannif rahimahullah ta'ala, kita tengok pengertian 2 sifat ni. Pertama sifat benar, yang kedua sifat dusta. Kita tengok apa disebut oleh Musannif. Saya baca ayat kata. Qala kata Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ila an qala. Kata Musannif, pengertian benar dan pengertian dusta. Benar, kata Musannif, ataupun bahasa Arabnya as-sidq. Sidq. Sebab tu Nabi SAW menggelarkan kepada sahabat kanan dia, sahabat rapat karib Rasulullah, termasuk daripada bapa mertua Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sentiasa membenarkan. Abu Bakar ni cerita apa pun, orang menjumpa Abu Bakar, tuan-tuan, nak cerita tentang keburukan Nabi, nak cerita perkara yang diceritakan oleh Rasulullah, antaranya yang bersangkut paut dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni benda yang tak boleh kita nak ukur dengan akal, tak boleh. Daripada Makkah Al-Mukarramah nak pergi ke Masjid Al-Aqsa di Palestin. Palestin nak naik ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila bertemu Allah nak balik ke Palestin, Palestin balik pula ke Mekah pada 1/3 malam. Mana mungkin, tuan-tuan sekalian, nak ukur cara akal kita? Tak mungkin. Ambil isu tu. Ni puak-puak musyrikin Makkah, ambil isu tu. Isu yang nak dipikirkan dengan akal kita, nak diletakkan ukuran akal kita, tak boleh terima, tuan-tuan. Mereka ambil tajuk tu, isu tu, nak pergi terjemahkan ke depan Abu Bakar As-Siddiq, supaya Abu Bakar pun percaya dan mengharapkan Abu Bakar pun meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan mereka.
Dia berkata dengan isu ni, Abu Bakar pun tinggal Rasulullah. Dia cerita ke Abu Bakar. Cerita kat Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan tanya Abu Bakar, siapa beritahu? Nabi beritahu. Apa kata Abu Bakar? Apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW lebih daripada tu pun, kata Abu Bakar, aku tetap percaya. Bukan takat tu, lebih pada tu pun aku percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Itu digelarkan sebagai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada challenge iman yang boleh timbang Abu Bakar kalau orang biasa, tak ada. Membenarkan ungkapan, membenarkan perkataan, membenarkan apa dibawa oleh Rasulullah. Kita ni tuan-tuan ada kalanya duk fikir juga. Ada semayang tak tinggal, tuan-tuan duk masjid, main masjid balik, main masjid balik. Kadang-kadangnya ada benda-benda yang kadang-kadang kita pun confuse juga. Tak. Kadang-kadang sebab kita nak tukar dengan akal. Ini kita nak tengok. Kata musannif, benar atau bahasa Arabnya as-sidqu, mengikut pendapat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali ialah pengarang kitab kan yang terkemuka, yang hebat. Bukan hanya sekadar orang kata ilmu tasawuf, tapi pelbagai ilmu yang tulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Bahawasanya lafaznya digunakan dalam 6 bidang. Kata musannif Imam Ghazali sebut, benar ini digunakan dalam 6 cabangan, 6 bidang. Yang pertama, kata dia tuan-tuan, benar dalam percakapan. Mana kata tak boleh duk bohong orang. Ni mula bismillah, bismillah nak kelentong saja. Buka-buka mulut tuan-tuan dia nak pusing. Imam Ghazali kata, orang yang ada sifat benar, dia akan jaga lidah dia. Jaga percakapan dia, cakap hal elok-elok ya. Kita pun mengaku juga tuan-tuan kadang-kadang. Tapi pada tempat-tempat tertentu tak, mengaku orang tengok, kadang-kadang pangan dia ni lain, kadang-kadang pangan dia ni lain. Dia ikut pada tempat. Jaga lidah kita, jaga percakapan kita. Itu disebut oleh Imam Ghazali. Yang kedua, benar dalam niat dan kemahuan kita, niat kita. Walaupun benar pada niat, belum kita terjemah kepada perbuatan. Kita tak buat lagi baru niat. Tapi indahnya Islam, istimewanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap benda dan perkara yang baik, niat dapat pahala. Tak ada lah nak cerita lain. Mau kita niat tuan-tuan dapat pahala dah, Allah bagi dah. Subsidi tu. Tak buat lagi, buat kira lain pula, baru niat. Baru kita niat tuan-tuan, baru terjemah dalam diri kita, dalam hati kita tuan-tuan yang kecil ni, niat nak buat kebaikan, baru niat baru. Dengan penuh keikhlasan pada Allah, niat yang betul, niat yang elok, niat yang ikhlas. Bidun riya, tanpa ada sifat dia. Niat yang elok-elok. Sebab kita kata tuan-tuan, niat yang elok tanpa ada riak, sebab riak tu ancaman. Apa maksud riak? Riak ialah menunjuk-nunjuk. Nabi kata ar-riya'u syirkul asghar, tu ancaman Nabi kata. Perangai tabiat manusia ni tuan-tuan, dia nak tunjuk ke orang. Tabiat manusia ni memang dia perangai dia nak tunjuk ke orang. Dah kita tahu benda tu tak betul, kita dah kikir nak buat. Nabi sebutkan kita tuan-tuan, kata Rasulullah, ar-riya'u syirkul asghar. Kita pernah mengaji dalam kitab dosa-dosa besar, nama kitab Al-Kabair, yang ditulis oleh Imam Hafiz Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala,
dalam kitab tu menghimpunkan 70 dosa besar. Yang pertama asyirku billah, dalam mensyirikkan kepada Allah. Bahagian kedua disebut oleh musannif rahimahullah taala dinamakan sebagai syirkul asqar. Ar-riya'u syirkul asqar. Riya itu kata Nabi syirik yang kecil. Riya tu menunjuk-nunjuk tu termasuk syirik. Oh sudah tuan-tuan. Tunjuk gelang kita, tunjuk kenderaan baru kita, syirik. Tapi kata Nabi syirkul asqar, syirik yang kecil. Syirik kecil ni tuan-tuan, dia tak keluar Islam, tak rosak akidah dia, tak rosak iman dia, tetapi termasuk sebahagian dosa-dosa besar. Oh kita tahu Allahu Akbar, banyak dah aku duduk macam ni, istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab tu kadang-kadangnya tuan-tuan, bila kita buat benda yang bercanggah ni tuan-tuan, benda yang lara lah kita kata. Ada orang dia solat taubat. Saya tak mahu sebut seorang pelakon, tuan-tuan pun kenal. Nah, kadang-kadang dia berlakon jadi tu imam hebat dan sebagainya. Orang kata wallahu a'lam, saya tak tahu. Tapi orang kata selepas dia buat dia syuting apa-apa kita tak tahu tuan-tuan, orang kata selepas dia lakonkan sesuatu adegan apa-apa tuan-tuan, dia akan solat sunat taubat. Dia akan solat sunat taubat. Biasakan diri dia. Sebab tu macam kita ni, orang tak boleh terjemahkan diri kita, orang tak boleh. Orang tak tahu, orang nampak yang zahir sahaja, benda luaran saja. Dalaman kita tak tahu tangkut yang kedua ni, niat ni. Orang tak tahu niat kita macam mana. Kita main masjid malam ni tuan-tuan, orang tak tahu kita main masjid malam ni atas hasrat apa, orang tak tahu. Nah, orang main masjid ni tuan-tuan, ada yang main masjid lillah, kerana Allah. Kan Nabi kata, ya ayuhan nas sallu fi buyutikum, sallu apa? Yang kata Nabi, wahai manusia, semayang kamu di rumah-rumah kamu. Sebaik-baik semayang itu kepada seseorang itu ialah di rumah-rumah dia, illa salatal maktubah. Semalam saya sebut hadis itu dalam satu kuliah. Wahai manusia, kata Nabi, semayanglah kamu di rumah-rumah kamu, semaka sesungguhnya sebaik-baik semayang itu dilakukan di rumah, kecuali semayang-semayang wajib. Orang yang main ke rumah Allah ni tuan-tuan, hak elok ni antaranya nak jaga akidah dia, iman dia, memperbaiki ibadah dia, mencari redha Allah Ta'ala. Tapi berkemungkinan yang kedua, yang datang itu atas dasar dan asbab-asbab tertentu. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Berkemungkinan dalam seminggu dua, ni lagi seminggu nak cuti sekolah, dia perancangan nak nikahkan anak dia tuan-tuan, dia tak main masjid, siapa nak buat tahlil rumah dia? Siapa nak buat tahlil rumah dia? Berat nak main masjid tuan-tuan, tapi dah ada sebab tertentu, terpaksa berkorban. Terbaikan muka dia, duduk ang kitab kawas sebulan, kita kata oh baguslah dia ni, lagi seminggu lagi nak kenuri tuan-tuan, dia pun bagi tadi istilah hadir ni, kenuri nak kenuri sekarang-sekarang. Kita pun lepas-lepas kenuri ghalibal ghuyub, tak jumpa dah. Hak saya sebut ni kita duk kena. Seorang tu tuan-tuan dah bertahun-tahun dah tak jumpa. Sebelum tu tiap-tiap waktu ada. Lagi 2 minggu kenuri tuan-tuan, dia panggil, kita pun pergi hendak ramai kawan kita, sahabat baru. Lepas-lepas kenuri tu sampai hari ni, dia jumpa kot jalannya. Yang kedua, bila Allah datangkan musibah, sakit, demam, sembuh-sembuh tu tuan-tuan, itu kita tak niat kita. Niat kita. Kita masjid di tempat elok dah, tapi betulkan nawai itu kita. Lepas tu Nabi kata dalam satu kitab
Matan Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hadis 40, hadis pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ila akhir hadis. Setiap amalan kita itu mestilah dengan betulkan niat kita. Setiap amalan kita, perbuatan kita, kerja buat kita, betulkan nawaitu kita, niat. Betulkan niat kita. Orang dia tak boleh tengok, dia tak boleh selam dalam hati kita, tak boleh. Betul, dalam kadang-kadang percakapan kita tuan-tuan, orang nampak haru biru ni, tapi mungkin ada dalaman dia lain. Ini kata Imam Qadari yang kedua, membenarkan dalam niat dan kemahaman kita, betulkan dia. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi seperti ancaman Rasulullah, ar-riya', nak menunjuk-nunjuk kawan. Ar-riya'u syirkul asghar. Riya' itu kecil, sifat syirik yang kecil. Walaupun tak terkeluar Islam, tak rosak akidah kita, tak rosak iman kita, tapi sebahagian termasuk dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dua. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, benar dalam keazaman, yakni cita-cita hati hendak berbuat segala amal kebajikan. Bila kita niat baru dalaman. Tu kita kata indahnya Islam, setiap niat kita ada dah habuan Allah bagi dah. Tapi tak selesai tu, selama mana hang tak buat lagi, hak baki kebaikan tu Allah tak bagi. Melainkan apa? Benar dalam keazaman untuk melakukan perbuatan yang kita niatkan tadi. Azam itu maksud cita-cita al-amal. Walaupun kita berazam, azam ni dia bersungguh-sungguh. Azam dengan cita-cita lain, azam dengan angan-angan lain. Azam ialah cita-cita. Satu lagi ancaman disebut sebagai tulul amal. Tulul amal ni panjang cita-cita, tinggi cita-cita. Bukan panjang angangan, tinggi angangan. Berangan lain. Berangan tanpa ada usaha. Berangan tanpa ada usaha. Tapi cita-cita kita buat sesuatu untuk sampai tahap tu. Kita tak tulul amal, kita panjang angan-angan, panjang berangan, meramu, tu lain. Bila kita cita-cita tuan-tuan, kita buat satu benda ke arah tu. Ke arah apa? Mardatillah, redha Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga kata musannif. Setiap orang ada azab. Nak bertaubat kena ada azab. Lepas Imam Ghazali meletakkan 3 perkara orang yang nak bertaubat. Nak bertaubat ni tuan-tuan, walaupun kita kata nak kena solat taubat kau ustaz, buat tak apa buat. Kita tak bertikai. Hendak kita sembahyang solat taubat kau nak taubat saja, buatlah macam mana hendak buat. Tapi Imam Ghazali kata kena ada 3 rukun dia. 3 maratib anak tangga dia. Nak jadi orang taubat. Tak taubat di mulut, taubat saja. Tak jadi. Dia ada 3 maratib. Apa yang pertama? Al-azmu. Ini azam. Berazam. Yang pertama an-nadmu. An-nadmu menyesal. Menyesal perbuatan-perbuatan lalu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Menyesal. Zaman muda dulu Allahu Akbar. Dulu zaman muda kalau orang perempuan tuan-tuan baju kebaya lah. Kain halal dan haram. Dan ni jarang dah kita tengok dah. Walaupun pakai baju itu pun dia lain sikit dah. Dulu kalau orang perempuan pakai baju kebaya kain halal haram tu. Kain halal haram macam mana Ustaz? Dia beri kain tu jadi halal. Dia langkah setapak jadi haram. Sebab apa? Kain kan belah sampai atas. Belah tuan-tuan langkah nampak habis. Halal haram, halal haram, halal haram. Dulu duk pikaran rambut, masuk Apollo buang kepala, masuk dalam kepala.
Lah ni ada kita tengok. Ha? Ada Tuan Haji? Tengok kedai tu, macam ada kedai tutup behang. Dulu ada kan, masuk tari, masuk dalam kepala. Kita kata, maklum ni planet mana ni? Dia gulung-gulung keluar tu dia rambut sampai pasang tebuan. Mai beralih umur sikit tuan-tuan, menyesal. An-natmu. Orang nak bertaubat, dia kena menyesal benda lalu. Dulu maklum lah, dia kata, bodoh semua. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab, selepas mana dia masuk Islam, orang akan tengok diri Sayyidina Umar Al-Khattab itu ketika mana dia duduk berseorangan diri. Kadang-kalanya Sayyidina Umar dalam keadaan senyum seorang-seorang. Kadang-kalanya Sayyidina Umar duduk seorang-seorang dalam keadaan menangis. Teriak, menyesal. Orang tanya Umar, ya Umar, wahai Umar, kenapa kami tengok kamu kadang-kadang duduk senyum seorang-seorang, kadang-kadang duduk menangis seorang-seorang? Dia kata, aku mengenangkan dulu-dulu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu. Awaknya, aku dulu Umar katanya bodoh. Bodoh ke mana tu kan? Dia kata aku dulu buat berhala sendiri. Buat dengan buah-buah kurma. Cantum. Jadi berhala. Aku sembah. Tengah-tengah duk sembah, tengah tunggil langgang, tengah sembah, tengah lapang. Tarik telinga dia makan. Tarik kepala dia makan. Gelak Umar. Fikir zaman jahiliah. Dia itulah Umar dulu. Menangis kerana dia pernah menanam anak dia perempuan hak kecil. Hidup-hidup. Menyesal anak. Setiap orang ada sejarah. Setiap orang ada jahilah kita. Jahilah lepas sama jahilah lepas. Kita. Maka anatmu nak bertaubat, menyesal anat. Yang kedua, al-azmu. Kena ada keazaman. Kena ada. Bila kita nak bertaubat, kita kena berazam supaya setiap benda mungkar dulu kita tinggalkan. Azam, aku ni nescaya tidak akan mengulangi perbuatan itu kita. Azam sungguh. Adalah apa-apa pun. Yang ketiga, buangkan benda-benda buruk tu jauh-jauh. Buang. Nah, lepas tu nak sembahyang taubat ke apa, ikut suka. Betul Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini Allah peringat. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah SWT. Kalau kita mengutuk taubat tiap-tiap malam kita bertaubat. Beristighfar kita tidak. Nah, tu kata ulama, selawatlah kepada Rasulullah setiap malam tu tidak 10 kali. Bacalah apa yang tuan-tuan duk dengar ada ustaz-ustaz sebut tu. Sebelum tidur bacalah bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali amalan. Bukan cakap basuh kaki ya. Amalan. Nak tidur tu kan ibadah. Buat amalan, baca selawat. Itu yang dipesan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ada amalannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. 3. Yang keempat, benar dalam menepati janji. Ini hadis kita sebut awal tadi. Idza wu'ida qadar. Bila berjanji, tunaikan janji. Bila berjanji, tunaikan janji. Kecil, besar, tak kira. Tunaikan janji. Lepas tu kadang-kadang kita nak janji, tuan-tuan, janjilah benda yang boleh kita buat. Yang mampu kita laksanakan. Jangan janji benda menggunung tu. Tak mampu. Itu sifat munafik. Min ayatil munafik, kata Rasulullah. Selalu untuk tunggu kita sebut. Tak. Benar dalam berjanji. Mana kata benar berjanji macam mana tuan-tuan? Berjanji dalam keadaan kita boleh buat. Boleh laksanakan.
Sebab tu macam nazar lah, nazar. Nazar, tuan-tuan, nazar lah benda hak boleh buat. Jangan nazar benda tak boleh buat. Anakku dapat SPM, elok hari ni aku nak naik ke bulan. Ambo. Bukan naik Gunung Jerat. Bukan naik Bukit Bertajam. Bukit Bertajam pun 25 kali berhenti nak sampai ke atas pun. Tak, nazar hak betul. Hak boleh kita buat. Tak, dengan nazar benda mengarut. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Yang kelima, benar dalam berbuat amal kebajikan. Buat benda walaupun ibadat yang kita buat, tapi ibadat yang betul. Tengok ibadat yang tak betul. Ibadat yang kita buat, ibadat dia ada sumber dia, dia ada asas dia. Kalau bab kita kata dia ada punca kuasa dia. Punca kuasa daripada mana bab ibadat? Datang daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW. Bukan ibadat reka-reka sebenarnya tak. Ibadat yang ada punca datang daripada mana? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu masdar kita. Itu sandaran kita. Kita bersandar. Ada punca kuasa dia. Kalau perkeliling atau tak ada punca kuasa dia. Sebab apa kena buat ni? Sebab ada punca kuasa dia. Ada perkeliling dia. Kita buat ibadat tentu ada perkeliling dia. Daripada mana? Al-Quran. Daripada mana? Hadis Nabi SAW. Daripada mana? Ijma'. Daripada mana? Qiyas. Itu sandaran kita. Tak boleh kita tolak. Kita bincang kitab Qanun Jinayah Syar'iyyah. Di antara sifat-sifat apa orang akan jadi murtad. Musannif letakkan berapa puluh perkara yang membolehkan setiap orang itu melanggari salah satu perkara tersebut akan jadi murtad, kata musannif. Antaranya menolak ijma'. Menolak ijma' para sahabat. Tu baru tolak ijma', tak memaki hamun sahabat lagi. Abu Bakar kafir, Sayyidina Umar Al-Khattab kafir. Oh, hak tu lagi melampau. Andai kata ada sifat itulah tuan-tuan, tak boleh. Sebab tu kata musannif rahimahullah ta'ala, Imam Qadhi kata membenarkan berbuat amal kebajikan. Makna kata buat amal kebajikan itu amal kebajikan yang ada sumber dia, ada syariat dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan buat dalam mimpi, dapat dalam mimpi. Tak, daripada syiar Allah, sumber dia, masdar dia, sandaran dia. Apa dia? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tadi dulu kita baca kitab 50 hadis ni, saya bawa. Kitab tu selalu saya bawa. Ada tempat-tempat yang 50 hadis ni. 50 hadis pilihan. Ada 2 siri kan? Ada 2 siri. Kita baca dua-dua ni. Dua-dua 2 siri. Tak. Saya sebab tu kadang-kadang saya baca kitab ni sedih. Walaupun kalau macam saya tempat kerja orang tengok saya merapu, saya sedih. Tengok kitab ni sedih. Teman-teman tengok orang dalam gambar ni, saya sedih. Orang yang paling rapat dengan saya. Kami ni umpama 2 beradik, boleh tidur sebantai, duit hang, duit aku, makan sepinggan. Tapi Allah lebih sayangkan dia. Allah jemput dia. Lepas tu saya baca hadis ni, saya harapkan tuan-tuan setiap yang kita baca ni akan dapat kat dia. Lepas tu saya tak tinggal mana-mana tempat, saya akan ambil muqaddimah hadis-hadis dia. Bukan hadis dia ada, hadis yang pernah disusun. Sebab kitab tu saya beli dengan dia. Allah yarham Dr. Ahmad Majdi, PhD bahagian hadis. Dia kata kat saya, Nizam, kitab ni kita boleh susunkan jadi kecil-kecil dan orang mudah baca. Hak tu hasrat dia. Kita susunkan kecil-kecil supaya orang mudah baca. Dia siap, dia hantar saya, hantar saya muak sikit. Ya. Supaya orang boleh baca. Rupanya dia nak buat habuan kat dia, tuan-tuan.
Lepas tu saya baca. Saya baca. Dulu saya tolong jual, saya tolong baca. Lepas tu kata Nabi, ad-dalul 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada perkara yang baik seperti mana dia melakukan perbuatan baik. Ditunjukkan benda baik. Ni benda baik. Ditunjuk kita benda-benda baik. Hadis Nabi, siapa kata tak baik? Tambah hadis-hadis pula yang menghimpunkan amal ibadah. Tuan-tuan nak cari amalan sunat, tuan-tuan nak buat. Ambil hadis ni ada 50 hadis, ada 100 hadis. Tuan-tuan tak nak buat kot. Kalau kita buat tuan-tuan, nak abang kata, nak buat semua muntah kot. Tuan-tuan nak cari zikir, berlambat-lambat zikir ada. Tuan-tuan cari amalan, berlambat-lambat amalan ada. Itu belum kita buka kitab Al-Azhar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Banyak kitab-kitab dia. Nah, maka sebab tu kata Nabi Musannif, benar di dalam amalan kebajikan kita. Benar dalam berbuat amal kebajikan kita. Biar amalan kita buat tu benda amalan yang betul. Ada sumber dia. Yang bukan benda-benda merapu. Nah, benda dapat daripada benar. Dia kata mimpi dan mimpi dapat mimpi. Tak boleh. Nah, mimpi yang betul ni ialah mimpi hanya berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab tu dalam Tafsirul A'lam, bab mimpi ni ada kitab tafsir A'lam Ibnu Athaillah. Nah, dia kan kitab Tafsir Al-A'lam, tafsir mimpi. Buka mimpi pas malam, buka cari ada apa tafsirnya. Ada tafsirnya. Itu yang kelima. Dan yang keenam kata musannif rahimahullahu taala, benar di dalam mentahqiqkan segala maqam ataupun benar dalam menentukan segala peringkat, iaitu amal yang batin, hak dalaman. Sebab tu hak dalaman dan luaran tu perlu seiring, zahir dan batin. Kadang-kadang zahir nampak macam elok, dalaman tak elok. Kita semayang Allahu Akbar, nampak cara perbuatan elok ya, tapi hak dalaman ni tuan-tuan, aku nak tunjuk je. Nak mas semayang pakai cantik ya tuan-tuan, di rumah semayang baju haram tak pakai. Nak baju haram tak pakai. Kita pabihan nak pabihan. Semayang di rumah ni tuan-tuan, kem plekat ni sopa spring, belah atas dia gulung, sekali dia pakai pula, pakai hak bawah dua atas pula digulung pula tuan-tuan. Lama-lama kem plekat tu kecil. Marah kat bini dia. Sebab apa? Sebab kem plekat tu kena ada prinsip pakai. Hak bawah saja, hak atas saja. Tidak sat atas, sat bawah, sat atas. Pening kem plekat tu pun. Kelang kabut kita. Maka sebab tu kata musannif, benar dalam menentukan segala maqam kita. Kan, setiap amalan kita hak zahir dengan batin kena sama. Orang nampak luar ya. Tuan-tuan dengar saya, luar ya. Dalaman tuan-tuan tak tahu. Tak, macam kita niat tadi, orang tak tahu niat kita dalaman tak tahu. Luaran ya. Diterjemahkan kepada perbuatan. Tapi amalan wallahu. Di antara benda perkara yang melibatkan ilmu-ilmu ni, antara ilmu tasawuf. Sebab tu tuan-tuan Dr. Fathiyah akan sebut, yang kita baca kitab dulu, kitab apa? Kitab apa tuan-tuan? Maza ya'ni. Apa arti saya mengenai Islam? Dr. Fathiyah akan rahimahullah ta'ala sebut. Ilmu yang kita akan belajar antara ilmu tiga. Pertama, ilmu kalam, ataupun sinonim dengan kita ilmu tauhid, atau sebuah ilmu aqidah. Hak tu kena belajar. Nak kena Allah Ta'ala. Yang kedua, ilmu fiqh. Ilmu untuk memperbaiki ibadat kita. Jangan jangan berfiqh. Yang ketiga, ni kita belajar kitab ni, ilmu tasawuf.
Walaupun tak mendalam terang mana pun, belajar sikit. Macam saya sebut tuan-tuan tadi, saya tak pakar bidang ni. Saya tak memperdalami bidang ni. Tapi kita berkongsi, saya baca, ambil manfaat. Dah tuan-tuan bagi amanah kat saya baca, saya carilah maklumat. Tuan-tuan ingat, nak main kuliah, tarik kitab, buah lampet, main. Dah tuan-tuan. Kan? Mau 3 kali baca dulu rumah. Tambah ayat-ayat macam ni tuan-tuan. Pusing kau sana, pusing kau sini. Sebab dia tak jumpa ayat bawa mim bom tu. Jumpa kitab Sabilal Muhtadin. Tengok kitab tu di satu surah Teluk Kumbang. Sabilal tu tuan-tuan. Kan? Komited jadi komited tu. Nah, kita ingat bom mana ni? Bom mana? Bom apa? Bumi. Tapi dia jawab bawa mim bom. Itu kita hadis tu. Kita hadis apa yang Ustaz Syamsul mengajar. Terkenal kita apa? Allahumma salli ala Muhammad. Lupa noh. Kalau kita ni nak sebut lupa. Kan? Penulis saya tak bagi menterjemahkan menggunakan bahasa-bahasa lain. Untuk berkat ambil bahasa dia. Alhamdulillah. Berkat tuan-tuan. Tuan-tuan kita ajak tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang kita bincang pada malam ini sebagai mukadimah tajuk pelajaran ke-11 ini, itu sifat bercakap benar dan berdusta. Allah berikan manfaat, kebaikan, keberkatan kepada kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan sambung perbincangan ini pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang serba kekurangan itu kepada saya sendiri. Semua ampun sekiranya ada salah terkasar bahasa dan sekiranya tuan-tuan dengar daripada tok-tok lain perbincangan tajuk kita yang sama dan agak berbeza dengan apa yang saya bicarakan, tuan-tuan ambil pandangan tuan-tuan guru lain kerana mereka lebih aula dan lebih alim daripada kita insya-Allah. Berkemungkinan saya tersilap kefahaman dan fakta-fakta yang kita bincangkan. Wallahu a'lam khusmini masafa da'ani maqadar a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.